4 golongan yang sesuai untuk menabung dengan akaun emas Gap. Tonton video ini sampai habis jika tuan-puan salah satu dalam 4 golongan tersebut. Yang pertama, orang yang mahu mengumpul emas sikit demi sedikit sehingga capai gram yang diinginkan barulah dikeluarkan emas fizikal tersebut. Yang kedua, orang yang mahu mengumpul emas sikit-sikit ataupun banyak tetapi ada isu keselamatan apabila menyimpan emas fizikal sendiri di rumah. Yang ketiga, orang yang mahu mengalih simpanan tunai menjadi simpanan emas seperti akaun simpanan di bank. Yang keempat, orang yang bekerja ataupun menetap di luar negara. Bila pulang ke Malaysia, mereka boleh keluarkan emas yang dikumpul di dalam akaun emas Gap. Jika tuan-puan tergolong dalam kumpulan tersebut dan ingin memulakan simpanan emas bersama Pak Bigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.